Terima kasih. Sementara itu, ahli-ahli Muhammad, mungkin yang berhormat Tanah Merah dan Ketereh nak share dia punya perbincangan. Yang berhormat, Peraturan 41E. Saya dah cakap, mungkin seminit, 2 minit tu saya tak kisah. Yang berhormat duduk di situ, saya boleh dengar. 41E itu jelas. Bila majlis berjalan, ada peraturannya. Kalau yang berhormat rasa nak bersambung lagi, saya arahkan keluar dulu. Ataupun nak saya perintahkan. Baik. It's not a joke. Kalau kita tak hormat sesama kita dalam ni sedang berurusan, bagaimana pula? Ya? Saya harap bila saya duduk, peraturan 41 tu tolong. I can tolerate it. Tapi hormatilah orang yang lain. Setakat ini, cara yang guna pakai olehlah Australia yang jugalah diguna pakai olehlah platform provider adalah assessment. Mereka akanlah buat assessment untuklah menggena pasti ataupun sama ada pengguna ataupun pemegang akaun itu umur mereka adalah lebih daripada 16 tahun. Tetapi cadangan daripada kerajaan sekarang adalah kita nak gunalah My Digital ID sebagailah salah satu tool ataupun salah satu mekanisme untuklah menggesarkan umur seseorang pengguna social media ini. Jadi ini akanlah kita bincang secara lebih lanjut dengan platform provider supaya kita juga bolehlah memastikan bahawa mereka yang berumur 16 ke bawah ini tidak memiliki akaun social media. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Aspek keselamatan turut diberi perhatian melalui kelulusan Akta Keselamatan Siber dan pengukuhan Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi, manakala pembangunan bakat tempatan menjadi fokus utama. Infrastruktur yang canggih tidak mencukupi tanpa bakat tempatan yang mampu menguasai dan menggunakan teknologi baharu ini untuk memperkukuh diri dan ekonomi mereka. Kerjasama sedang dijalankan dengan Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi bagi memperkukuh ekosistem bakat air. Katanya, terdahulu dalam ucapan utamanya, Gobin berkata, Malaysia menegaskan komitmen untuk memacu pembangunan teknologi AI di peringkat serantau dengan memastikan tiada negara ASEAN ketinggalan dalam arus transformasi digital yang semakin pesat. Datuk Fahmi berkata demikian ketika ditemui media pada majlis perasmian penutup seminar kesedaran penipuan siber Komuniti India Lembah Pantai di Kuala Lumpur pada 23 November. Selain melalui Akta Keselamatan dalam Talian dan Akta Komunikasi dan Multimedia, kerajaan juga sedang meneliti pelaksanaan had umur umum seperti yang dilakukan Australia dan negara lain terutama daripada segi mekanisme penguatkuasaan. Negara yang berbeza mungkin mengambil pendekatan berbeza, namun kita akan mengkaji kaedah yang paling sesuai untuk memastikan mereka di bawah umur 16 tahun dihalang daripada mempunyai akaun media sosial, katanya. Beliau berkata salah satu mekanisme yang sedang dipertimbangkan ialah mewajibkan platform media sosial melaksanakan pengesahan EKAID yang melibatkan dokumen pengenalan diri yang dikeluarkan kerajaan seperti MyKad, kad pengenalan pasport dan My Digital ID. Kita menjangkakan platform dapat melaksanakannya menjelang 2026. Saya percaya bahawa jika kerajaan, badan kawal selia dan ibu bapa memainkan peranan masing-masing, kita dapat memastikan internet di Malaysia bukan saja pantas, meluas dan mampu milik, tetapi yang paling penting, selamat, khususnya buat kanak-kanak dan keluarga, tambahnya. Untuk rekod, Kabinet Malaysia sebelum ini menaikkan had umur minimum media sosial daripada 13 kepada 16 tahun yang mewajibkan platform mengesahkan umur pengguna melalui dokumen rasmi seperti MyKad, pasport atau My Digital ID menerusi sistem EKAID. Pada Oktober lalu, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketika mengulas insiden pengganasan di sekolah berkata penggunaan media sosial tanpa kawalan menjadi punca utama kebanyakan kes berkenaan. Apabila kita lihat secara menyeluruh,
Hampir kesemuanya berbalik kepada telefon pintar, media sosial, aplikasi, tidak dikawal, katanya. Kenyataan itu menyusuli kejadian seorang pelajar tingkatan 4 didakwa ditikam hingga mati di tandas sekolah oleh rakan sekolahnya berusia 14 tahun di Selangor, dan kes 4 pelajar tingkatan 5 ditahan kerana didakwa terbabit dalam kes rogol beramai-ramai terhadap pelajar tingkatan 3 di Melaka. Terima kasih. Sementara tu ahli-ahli Muhammad, mungkin yang berhormat Tanah Merah dan Ketereh nak share dia punya perbincangan. Yang berhormat, Peraturan 41E. Saya dah cakap, mungkin seminit, 2 minit tu saya tak kisah. Yang berhormat duduk di situ, saya boleh dengar. 41E itu jelas. Bila majlis berjalan, ada peraturannya. Kalau yang berhormat rasa nak bersambung lagi, saya arahkan keluar dulu. Ataupun nak saya perintahkan. Baik. It's not a joke. Kalau kita tak hormat sesama kita dalam ni sedang berurusan, bagaimana pula? Ya? Saya harap bila saya duduk, peraturan 41 tu tolong. I can tolerate it. Tapi hormatilah orang yang lain. Baik. Majlis dalam kuasa terdapat sejumlah berikut: Kepala Bekalan B50 dan Kepala Pembangunan P50 di bawah Kementerian Digital terbuka untuk perbahasan. Kalau daripada senarai yang saya terima ini, seramai 7 orang yang berhormat akan berbahas, dan mereka adalah seperti berikut: Yang berhormat Paya Besar, Yang berhormat Pasir Mas, Yang berhormat Kuala Kerai, Yang berhormat Tebrau, Yang berhormat Kuala Kedah, Yang berhormat Kapar, dan Yang berhormat Bentong. Betong. Selalu tersasul bab ni. Perbahasan ditetapkan 5 minit walau bagaimana atas budi bicara pengerusi untuk menentukan. Dan pohon, sebagaimana selalu saya nyatakan, Peraturan 35, 36, 37 dan 41 itu patuhilah. Ya? Dan dengan ini saya persilakan Yang Berhormat Paya Besar untuk memulakan perbahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanak-kanak Malaysia berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan mendaftar akaun media sosial mulai tahun depan, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, sebagai antara usaha kerajaan memperkukuh keselamatan dalam talian untuk golongan bawah umur. Kita harap menjelang tahun depan, platform-platform media sosial akan akur dengan keputusan kerajaan untuk melarang kanak-kanak bawah 16 tahun membuka akaun media sosial, katanya seperti dipetik BH Online. Selain melalui Akta Keselamatan dalam Talian dan Akta Komunikasi dan Multimedia, kerajaan juga sedang meneliti pelaksanaan had umum-umum seperti yang dilakukan Australia dan negara lain terutama dari segi mekanisme penguatkuasaan. Negara yang berbeza mungkin mengambil pendekatan yang berbeza, namun kita akan mengkaji kaedah yang paling sesuai untuk memastikan mereka di bawah umur 16 tahun dihalang daripada mempunyai akaun media sosial, katanya. Fahmi berkata salah satu mekanisme yang sedang dipertimbangkan ialah mewajibkan platform media sosial melaksanakan pengesahan EKAID yang melibatkan dokumen pengenalan diri yang dikeluarkan kerajaan seperti MyKad, Pasport dan MyDigital ID. Kita menjangkakan platform dapat melaksanakannya menjelang tahun depan. Saya percaya bahawa jika kerajaan, badan kawal selia dan ibu bapa memainkan peranan masing-masing, kita dapat memastikan internet di Malaysia bukan sahaja pantas, meluas dan mampu milik, tetapi yang paling penting, selamat, khususnya untuk kanak-kanak dan keluarga. Tambahnya sambil menyebut Australia akan melaksanakan had umum media sosial bulan depan. Larangan penggunaan media sosial bagi kanak-kanak bawah 16 tahun itu akan dilaksanakan di bawah Akta Keselamatan dalam Talian. Berkuat kuasa 1 Januari, Fahmi turut menggesa ibu bapa menggalakkan aktiviti luar dan menghadkan masa skrin selain memantau penggunaan gadget anak-anak.
Kabinet sebelum ini menaikkan had umur minimum media sosial daripada 13 kepada 16 tahun yang mewajibkan platform mengesahkan umur pengguna melalui dokumen rasmi seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID menerusi sistem ACAIC. Bulan lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika mengulas insiden keganasan di sekolah berkata penggunaan media sosial tanpa kawalan menjadi punca utama kebanyakan kes berkenaan. Dia berkata tanggungjawab itu sudah tentu kembali kepada ibu bapa dan sekolah. Apabila kita lihat secara menyeluruh, hampir kesemuanya berbalik kepada telefon pintar, media sosial, aplikasi, tidak dikawal, katanya. Kenyataan itu dibuat selepas seorang pelajar tingkatan 4 didakwa ditikam hingga mati di tandas sekolah oleh rakan sekolahnya berusia 14 tahun di bandar utama. Sebelum itu, 4 pelajar tingkatan 5 ditahan kerana didakwa terbabit dalam kes rogol beramai-ramai terhadap seorang pelajar tingkatan 3 di Alor Gajah, Melaka.